Penggunaan media digital membuka ruang besar untuk pembelajaran, hiburan dan komunikasi. Namun, di sebalik peluang ini, ada juga risiko yang boleh mencecaskan kesejahteraan dan hak privasi anak-anak kita. Mari kita lihat bersama apakah risiko-risiko tersebut dan bagaimana kita sebagai ibu bapa boleh membimbing anak-anak menghadapinya dengan bijak. Risiko media digital terhadap anak-anak boleh dibahagikan kepada 3 kategori utama yang dikenali sebagai 3K: kandungan, kenalan dan kelakuan. Kandungan. Anak-anak boleh terdedah kepada imej lucah, ganas, pengiklanan yang tidak sesuai umur dan laman sesawang yang berbahaya seperti yang menggalakkan mencederakan diri atau membunuh diri. Kenalan. Risiko timbul apabila anak-anak berhubung dengan orang yang tidak dikenali, termasuk individu dewasa yang berniat jahat atau rakan sebaya yang mempengaruhi ke arah tingkah laku tidak sihat. Kelakuan. Kadang-kadang, anak-anak sendiri yang menyumbang kepada risiko. Contohnya, terlibat dalam buli siber, menyebarkan imej tidak sopan atau memberi komen kasar. Mari kita lihat jenis-jenis risiko yang lebih spesifik yang sering dihadapi anak-anak dalam dunia digital. Pertama, pornografi. Anak-anak yang rasa ingin tahu mungkin mencari jawapan di internet. Tanpa kawalan, mereka boleh terdedah kepada bahan pornografi yang mencecaskan moral dan akhlak. Kajian menunjukkan remaja Malaysia seawal usia 13 tahun sudah ada yang terlibat dengan ketagihan pornografi. Yang kedua, berita palsu. Anak-anak mungkin sukar membezakan maklumat sahih dan palsu. Jika tidak berhati-hati, mereka boleh menjadi penyebar berita palsu tanpa sedar. Yang ketiga, pergaulan bebas. Media sosial membuka peluang untuk pergaulan tanpa batas. Remaja khususnya mudah terpedaya dengan janji atau kata-kata manis pemangsa seksual yang menyamar sebagai kenalan. Yang keempat, buli siber. Buli kini bukan sahaja berlaku di sekolah, malah di alam maya. Mangsa boleh dihina, diugut atau dipermalukan melalui mesej, gambar atau komen. Statistik menunjukkan kes buli siber di Malaysia semakin meningkat setiap tahun. Mangsa biasanya menyembunyikan perkara ini, jadi ibu bapa perlu lebih peka dengan tanda-tandanya. Sekarang, mari kita cuba aktiviti yang menyeronokkan bersama anak-anak. Aktiviti ini membantu mereka mengenal pasti pelbagai risiko dunia digital dan mengaitkannya dengan kategori 3K: kandungan, kenalan dan kelakuan. Mula-mula, sediakan 3 kad besar berlabel kandungan, kenalan dan kelakuan. Letakkan kad ini di atas meja. Kemudian, sediakan beberapa kad risiko seperti pornografi, berita palsu, pergaulan bebas, buli siber, iklan berbahaya atau game ganas. Tugas anak-anak ialah menyusun kad risiko ini di bawah kategori yang betul. Contohnya, pornografi dan berita palsu diletakkan di bawah kandungan. Pergaulan bebas pula masuk di bawah kenalan. Manakala buli siber diletakkan di bawah kelakuan. Selepas itu, bincangkan bersama. Tanya anak, kenapa kad tersebut diletakkan di sini? Terangkan jawapan sebenar dengan bahasa yang mudah. Dengan cara ini, anak-anak bukan sahaja kenal istilah risiko digital, tetapi mereka juga belajar cara berfikir kritis dan lebih peka terhadap bahaya dunia maya. Risiko media digital memang tidak dapat dielakkan. Tetapi, dengan bimbingan ibu bapa, anak-anak boleh belajar menjadi warga digital yang lebih bijak,
beretika dan selamat. Ingatlah, pendedahan awal terhadap risiko ini adalah langkah terbaik untuk melindungi masa depan mereka.